Apakah hukum meninggalkan ini? Macam mana kita nak tegur orang yang solat tak ada tamakninah? Semayang tinggal tamakninah, macam mana nak tegur? Seorang laki-laki zaman Nabi, dia semayang depan Nabi, bermakna dia sahabat lah, takkan tabi'in pula. Nah, habis dia semayang, Nabi kata, dia beri salam ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayang kamu tadi tak jadi. 3 kali dia semayang, 3 kali Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, semayang kamu tak jadi. Lalu dia kata, saya nak minta maaf pada Rasulullah. Setakat ni yang saya tahu tentang hukum-hukum semayang. Apa yang tak kena, tolonglah bagi tahu. Lalu Nabi kata, yang sebenarnya mu tadi rokok tak ada tamakninah, mu i'tidal tak ada tamakninah, mu sujud tak ada tamakninah, maka itulah semayangmu tidak sah. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semayang tak ada tamakninah tidak sah. Kita sahabat YB pun dah tak lagilah tidak sah. Jadi kemudian Nabi ajar dia, summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta tatma'inna mu'tadila, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kalau kamu rokok, biar betul-betul diam tamakninah, baru boleh kamu i'tidal dan betul-betul diam dalam i'tidal. Kemudian sujud sampai diam segala anggota dalam sujud. Itu cara tegurannya. Jadi Nabi kata gimana? Kum farji' fa innaka lam tusalli. Semayang semula, semayang kamu tak betul. Jadi cara nak tegur orang yang tidak tamakninah macam tadi, pergi kat dia, semayang semula, semayang kamu tidak sah kerana tidak ada tamakninah. Dia nak marah, dia punya pasal. Faham? Soalan seterusnya, sikit lagi.